Perkembangan sukan, dua pemain bola sepak Sabah terlibat nahas jalan raya di Kota Kinabalu tengah hari tadi. Bekas pemain Harimau Muda dan kini bersama skuad Sabah Rhinos, Rozaimi Abdul Rahman cedera parah selepas kereta dipandunya terlibat kemalangan. Turut mengalami kecederaan parah ialah sepupunya yang juga pemain simpanan Sabah, Awangku Muhammad Faris. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Muhammad Effendi K. Ramlin mengesahkan kereta jenis Honda Civic yang dinaiki Rozaimi bersama seorang rakannya, Awangku Muhammad Faris Mahamud, dipercayai terbabas di lorong kancil Kota Kinabalu kira-kira pukul 1.30 tengah hari tadi. Pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 1.34 petang dan tiba di lokasi kejadian 13 minit kemudian. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 12 minit untuk mengeluarkan Rozaimi serta Muhammad Faris sebelum dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth II. Rozaimi, 23 tahun, berasal dari Bengawan, Sabah, merupakan bekas pemain Harimau Muda dan juga penyerang pasukan Sabah. Bagaimanapun, Rozaimi sudah dipindahkan keluar dari ICU dan sedang dirawat di Hospital KPJ, sementara sepupunya, Mak Faris, masih dalam keadaan tidak sedarkan diri. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP M. Chandran berkata siasatan awam mendapati kenderaan yang dipandu laju oleh Faris sedang menuju ke Kota Kinabalu dari arah Inanam sebelum terbabas ke sebelah kiri jalan lalu melanggar sebatang pokok dan tiang telefon serta tembok salah sebuah rumah berdekatan. ACP Chandra yang dihubungi RTM di Kota Kinabalu memberitahu kedua-dua mangsa yang mendapat kecederaan parah di kepala dan kaki masing-masing menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Swasta KPJ dan Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bersifat Sabah Safa Ali Josipil yang ditemui media di HQE 2 memaklumkan Rozaimi dilaporkan stabil manakala Faris tidak sedarkan diri. Rozaimi telah sedar tapi masih lagi perlu pemerhatian oleh pihak doktor dan ada perkembangan yang positif, beliau dapat berkomunikasi dengan pihak doktor lah. Tapi yang sepupu beliau masih berada dalam keadaan yang kritikal, belum sedar. Rozaimi yang sepatutnya beraksi dalam perlawanan bersama UiTM esok kini berada di Hospital KPJ Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut.